7 daripada 10 lelaki alami masalah tak dapat kekal keras. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Masalah tak dapat kekal keras bukan sekadar isu fizikal, tapi ia berkait rapat dengan peredaran darah, otot lantai pelvik dan juga keseimbangan hormon lelaki. Kalau dibiarkan, bukan sahaja keyakinan terganggu, tetapi boleh membawa kepada masalah mati pucuk. Hari ini saya nak kongsikan 4 teknik mudah untuk bantu anda kekal keras lebih lama dan tingkatkan prestasi tenaga batin. Yang pertama, pastikan aliran darah ke zakar sentiasa lancar. Ereksi berlaku bila darah memenuhi tisu zakar. Kalau aliran darah terganggu, zakar tak akan cukup keras atau cepat kendur. Punca utama aliran darah tak lancar adalah kolesterol terlalu tinggi, tekanan darah tidak stabil dan juga gula dalam darah berlebihan. Kajian menunjukkan lelaki yang banyak makan makanan berlemak dan bergula lebih mudah mengalami masalah ereksi kerana saluran darah menjadi sempit dan tidak elastik. Jadi macam mana untuk atasi masalah ni? Amalkan makanan tinggi nitrite oxide seperti bayam, tembikai untuk bantu mengembangkan salur darah. Elakkan makanan segera dan minuman manis kerana ia boleh menyebabkan keradangan pada salur darah. Senaman kardiovaskular seperti berlari ataupun slow jog ataupun berbasikal boleh bantu tingkatkan peredaran darah. Yang kedua, kawal tahap testosteron untuk tenaga berpanjangan. Testosteron adalah hormon utama lelaki yang memainkan peranan dalam tenaga batin. Bila testosteron rendah, nafsu pun menurun, stamina pun berkurang dan ereksi pasti jadi lemah. Lelaki yang ada testosteron rendah, keletihan, mood swing dan kurang daya tahan semasa bersama. Tingkatkan testosteron secara semula jadi dengan pertama, tidur yang cukup. Tidur kurang daripada 5-6 jam boleh turunkan testosteron sehingga 15%. Makan lemak sihat seperti minyak zaitun, kekacang dan juga ikan salmon untuk menyokong penghasilan hormon. Senaman angkat berat, squat dan deadlift terbukti boleh naikkan tahap testosteron lelaki.